Risaulah anak nak masuk prasekolah masih tak boleh menulis lagi. Bagi je anak buat latihan dekat buku ni. Seriously memang sangat membantu. Ada buku latihan untuk interesting drawing, English letter dan numbers. First step, korang kena bagi anak biasakan diri lukis shapes. So straight lines, zigzag semua tu. Bila anak dah okey bahagian ni, barulah senang dia nak tulis number, huruf. Walaupun dia tengah tulis guna pen, tapi tengok ni, ink tu makin lama makin hilang. Jadi dia boleh praktis lagi buat benda sama berkali-kali. Sebab pen yang diorang bagi ni pun bukan pen yang biasa-biasa. Dia macam magic sikit. Bila tulis dekat buku ni, lepas 20 minit ink tu dia akan hilang. Plus ada sekali dengan pencil guide ni yang nampak macam ikan tu kan. Bagi anak biasakan diri pegang pensel, pegang pen dengan cara yang betul. Ink dia pun dia bagi banyak, ada extra lebih lagi. Setiap satu huruf tu dia ada groove dia tu, ada macam lubang-lubang yang menyenangkan anak trace balik saja. So senang dia nak follow. Setiap ada instruction cara nak tulis dengan betul. Sebab kadang-kadang tu anak kita ni tulis lain daripada lain. Seriously buku ni memang sangat membantu anak I biasakan diri menulis. Tak adalah nanti bila masuk prasekolah terkial-kial. Korang dapatkan kat beg kuning.